Memang kami dikejar tadi oleh zombie. Ha? Zombie? Apa benda zombie? Cik! Apa-apa pun sekarang ni, zombie tu dah on the way kemari. Kalau aku digilek kata lah kau. Apalah dosa kita ni, Kak? Entahlah, Dek. Tapi akak rasa ayah tu masih hidup. Tapi, Kak, kalau hidup setakat jadi zombie, buat apa? Tapi kita ni kena fikir positif, Dek. Zombie tu orang juga. Tapi Kak, yang kejar kami tadi tu bukannya orang. Mayat hidup. Tahu tak? Tak tahu? Mayat hidup tak tahu? Mayat hidup tu serupa lah dengan orang yang belajar ajaran sesat tu ke, politik sesat tu. Dia mayat hidup tu. Tapi saya tak. Saya ada wawasan. Lagipun, kita tak tahu hal sebenar lagi. Kenapa batu? Alamak!